Saudara-saudari, kita sambung perbincangan kita untuk graduan kelas pertama dengan Minds dengan bahagian yang ketiga, iaitu apa yang kita sebut sebagai andaian NLP. Andaian ini kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut juga sebagai presupposition. Dalam NLP sebenarnya saudara-saudari terdapat banyak andaian. Kalau tadi bila kita berbicara soal tonggak, ia ialah tentang asas, ataupun tiang, apa yang kita perlu percaya, apa yang kita perlu yakin untuk kita mengamalkan NLP. Untuk andaian ini pula ataupun presupposition, kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya di dalam NLP kita percaya bahawa setiap individu sebenarnya mempunyai keupayaan yang bakal kita bincangkan nanti. Ada 3 andaian NLP yang ingin saya kongsikan dengan saudara dan saudari. Kita mulakan dengan andaian yang pertama, iaitu kita mempunyai sumber yang mencukupi untuk berjaya. Everyone have enough resources to succeed. Saudara-saudari, cuba lihat kawan-kawan kita di sekeliling kita. Cuba lihat dengan orang-orang lain, dengan model-model, dengan idola-idola, yang mungkin anda gemar, yang mungkin anda ingin contohi. Cuba lihat diri mereka dan bandingkan dengan diri anda. Apa agaknya perbezaan di antara anda dengan mereka? Saudara-saudari, kalau kita lihat secara fizikal, sebenarnya kita tidak ada beza dengan mereka. Kita boleh alhamdulillah berjalan dengan elok, kita boleh berfikir dengan elok, kita boleh bercakap dengan elok. Bermakna apa sahaja keupayaan yang ada pada orang lain yang berjaya, apa sahaja kemampuan ataupun pencapaian yang dicapai oleh orang lain, sebenarnya kita juga mampu melakukan perkara yang sama sebab yang paling utama, kita mempunyai sumber yang mencukupi untuk berjaya. Alhamdulillah, Tuhan kurniakan kepada kita anggota badan yang mencukupi, kesihatan yang mencukupi, masa yang mencukupi, dan yang paling utama sekali, semua daripada kalangan kita ini sudah pun diberikan peluang yang sama. Kita sudah pun memulakan pengajian di UiTM, dan kita mempunyai peluang sama rata untuk menjadi graduan kelas pertama. Itu dia, andaian yang pertama. Seterusnya, andaian yang kedua pula, yang ini saya suka. Andaian ini kita sebut sebagai tiada kegagalan. Yang ada hanyalah maklum balas. There is no failure except feedback. Saudara-saudari, hampir mustahil dalam hidup kita ini sebagai manusia yang biasa kalau kita ini langsung tidak ada kelemahan. Kalaulah dalam hidup kita ini langsung tidak pernah gagal dalam sesuatu perkara. Bukan saja saya nak merujuk kepada gagal peksa, tidak. Tetapi gagal mungkin dalam perkara-perkara lain. Now, disebabkan itu adalah perkara yang normal. Manusia biasa, kadang-kala melakukan kesilapan. Manusia biasa kadang-kadang gagal capai impian ataupun gagal capai target yang dia sendiri tetapkan. Itu adalah biasa. Tetapi adakah itu bermakna bila kita menemui kegagalan ataupun bila kita gagal, maka kita akan terus gagal buat selama-lamanya? Saudara-saudari, dalam NLP, kita percaya bahawa seseorang itu sebenarnya tidak gagal. Sebaliknya, setiap episod kegagalan yang dialami itu sebenarnya hanyalah sekadar maklum balas. Anda akan benar-benar gagal sekiranya anda gagal untuk belajar dari kegagalan anda itu. Sebab itulah saudara-saudari, insya-Allah, lupakan sahaja apa-apa episod sedih, apa-apa kegagalan yang pernah kita alami di masa lampau, sebab hari ini
kita sudah pun memulakan, kita sudah pun buka buku baru di UiTM yang mana semua orang ada peluang yang adil untuk sama-sama mencipta kejayaan. Seterusnya, saudara-saudari, kita teruskan dengan andaian NLP yang ketiga. Saya katakan kepada anda tadi, saya cuma ingin kongsikan 3 NLP presupposition andaian. Now, yang ketiga ini cukup menarik. Saya suka betul yang ketiga ini. Dia katakan dekat situ ialah peta bukan kawasan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, istilah yang digunakan, seringkali digunakan adalah the map is not the territory. Apa maksudnya, saudara-saudari? Now, mungkin anda jarang sekali melihat peta pada kad jemputan kahwin sebagaimana yang lazimnya generasi ibu bapa kita dulu-dulu biasanya kalau orang buat majlis kahwin dia akan bagi kad jemputan. Dan dalam kad jemputan itu biasanya di bahagian belakang akan ada peta kad jemputan kahwin itu, lokasi ke rumah pengantin. Now, kalau kita tengok, dalam kad jemputan kahwin itulah kan, seolah-olahnya digambarkan, lokasi yang nak dituju rumah pengantin tu seolah-olah macam senang sangat. Lepas sempang yang pertama, belok kanan, dah jumpa rumahnya. Seolah-olah begitulah. Sedangkan hakikat sebenarnya, kalaulah kita memandu dan menggunakan peta itu sebagai rujukan asas kita semata-mata, maka ada kemungkinan kita akan sesat. Sebab realitinya ternyata jauh berbeza. Now, apa kaitan yang itu dengan diri kita? Saudara-saudari, kadang-kala, sering kali dalam minda kita, kita sering katakan bahawa aku tak akan mungkin capai apa yang aku impikan itu. Kita ada cita-cita, tapi kita sendiri meragui, kita sendiri yang katakan tak akan mungkin. Kadang-kadang kan saudara-saudari, bila kita tengoklah sebagai contohlah, kan, kita tengok ada pelajar yang dapat anugerah cemerlang. Bila kita tengok di UiTM, saat convocation, kita akan sering kali melihat pengacara mengumumkan anugerah kelas pertama, dan maka mereka-mereka yang cemerlang pun naik ke atas pentas, dia dapat. Dan kita kadang-kadang mungkin terdetik kata dalam diri kita bahawa takkan mungkin akulah orangnya itu. Tapi saudara-saudari, kadang-kala sebenarnya apa yang kita fikirkan tentang diri kita, apa yang kita anggap bahawa itulah had keupayaan diri kita, sebenarnya bukan gambaran sebenar tentang kemampuan dan juga keupayaan kita. Sebenarnya saudara-saudari, biasa tak? Kadang-kadang kita kata kita tak boleh, tetapi bila orang di sekeliling kita, kawan kita, ibu bapa kita yang sangat-sangat kenal dengan kita, mereka katakan bahawa kita boleh pergi lebih jauh daripada itu. Sebab itulah andaian NLP yang ketiga ini is very powerful. Sangat-sangat berkuasa. Kita bukanlah apa yang kita fikirkan tentang diri kita. Sebaliknya, sebenarnya kita boleh pergi lebih jauh daripada apa yang kita fikirkan. Saya nak petik satu kata-kata yang sering diungkapkan oleh Allahyarham Muhammad Ali. Ini adalah legenda dalam tinju heavyweight dunia. Dia selalu katakan, if my mind can conceive it and my heart can believe it, then I can achieve it. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, conceive, kalaulah kita boleh fikirkan, kalaulah kita boleh bayangkan apa yang kita mahu, dan hati kita yakin, percaya bahawa kita boleh capai apa yang kita impikan itu, maka akhirnya insya-Allah kita pasti mampu untuk capai apa yang kita mahukan. Conceive, believe, achieve. Dapat?